dah sampai ke rumah Fatin ni. Syakira rasa dah sampai kot. Tu Fatin. Waalaikumsalam. Awalnya korang sampai. Kenalah gerak awal nanti jam. Tak suka ke kita orang sampai awal? Mana ada baguslah macam tu. Atau pakai hanya kau mau berdiri kat sini. Mau dah naik. Mau lah. Wow, rajinnya Fatin. Anak siapa lah ni? Nak kita orang tolong apa-apa tak? Boleh juga. Banyak lagi nak kemas ni. Jadi nak buat apa dulu? Daya maybe boleh lap tingkap. Yasmin lap meja. Syakirin pula. Mau lah, okey tak? Mau, okey? Okey. Jomlah. Selamat Aidilfitri kepada saudara serta saudari. Setahun hanya sekali merayakan hari yang mulia ini. Di masa bulan Ramadan kita berpuasa hingga sebulan. Apabila Syawal menjelma, hari raya disambut dengan gembira. Yeay, dah siap dah rumah kita. Cantik. Nasib baiklah ada korang. Tapi ni baru kat dalam rumah. Kat luar banyak lagi tak siap. Kat luar kita nak buat apa, Fatin? Nak sapu-sapu sikit. Ni lemang tak bakar lagi. Oh, boleh makan lemang lah malam ni? Boleh kerja ayam. Menjelang hari raya, berakhirnya puasa, bergema takbir senja, menyambut Syawal tiba. Suasana riang-riang terlihat sini sana, mengeri malam raya terhias indah rupa. Fatin, kita orang buat kuih raya. Susah je. Thank you. Alah, korang dah ada dekat sini. Apa kata kita buat kuih raya kita sendiri? Mesti lagi best. Wow, buat kuih raya time hujan ni macam seronok je. Nasib baik kita dah set semua kerja kat luar kan? Betul. Hari ni kita buat cornflakes joy. Pernah buat tak? Simple je. Nah, cornflakes joy tu macam mana? Mula-mula kita double boilkan coklat ni. Double boil? Macam mana tu? Macam ni kan? Double boil tu, kita cairkan coklat ni atas air yang mendidih. Pandai, Rin. Mestilah, simple je. Bagus. Kita buat ni dulu Okey. Setahun hanya sekali akan tiba akan pergi. Alah, hai. Buat kuih raya ni teringat pula Fatin zaman kecil-kecil dulu. Selalu masuk dapur tolong mak buat kuih raya. Tapi setakat jadi asisten je lah. Sekarang ni dah boleh buat sendiri, siap ajar kawan-kawan lagi. Senang je nak buat biskut cornflakes joy ni. Tak susah pun. Setengah jam pun dah boleh siap. Hey, korang dah ada baju raya tahun ni? Fatin punya baju kurung Kedah. Oh, cantiknya. Kenapa Fatin pilih ni untuk baju raya? Rasa macam tahun ni nak something different lah. Okey. Daya, you pula. Mestilah ada. Dah tengok tak? Mestilah nak. Cepatlah. Tara! Ya. I kan suka pakai pastel kan. Jadi tahun ni Daya nak macam colour yang lain, meriah sikit lah. Batu dia cantik lah. Kan? Syakirin. Alah, Syakirin ada masalah lah. Okey, Syakirin ada 2 baju. Tapi Syakirin tak tahu nak pilih yang mana. Korang rasa? Maybe yang kiri ni kot. Daya rasa pun memang yang kiri ni cantik sebab dekat warna macam purple campur dengan brown. Lepas tu motif macam harimau bintang. Sangat-sangat Syakirin. Memang sesuai. Kan? Kau nak tengok Yasmin punya tak? Nak. Mestilah nak. Okey. Ni Yasmin punya baju kurung. Dia bukan baju kurung lah, dia jubah. Tapi Yasmin suka sebab colour purple, dia favourite. Lepas tu dia punya depan ni macam mama, macam princess sikit. Boy, kemain lagi baju Yasmin. Yelah, raya kan mestilah lawa. Dah cerita pasal baju lawa-lawa, kulit kepala pun kena jaga juga. Tak payahlah nak mahal sangat. Tapi yang penting, Rawatan yang betul. pandai. Korang satu lagi. Raya-raya ni kan kita kena jaga pemakanan. Cuba korang bayangkan apa yang kita makan. Ketupat, rendang, lemang. Tengok Fatin. Fatin. Tak dengar
senang ke kita borak? Dengarlah, tak ada apa. Fatin tengah leka dengan aplikasi baru dari Current Craft. Nama aplikasi ni e-mall. Kat sini kita boleh beli majalah dengan buku terbitan Current Craft secara online. So sekarang kita boleh beli hijabisa secara online. Tengok nak tengok. Macam mana ni? Kena beli dulu. Senang lah ikut online. Kan? Kan, tak payah bawa-bawa. Fatin, macam mana ni? Tolonglah ajar. Kita kena beli dulu. Okey. Kena ni Seronok betul duduk kampung Fatin. Terima kasih Fatin sebab jemput kita orang. Lah, rasa tak puas nak duduk kat kampung ni. Rasa bukan selalu kan? Tak apalah, kali ni kampung Fatin, lain kali kampung Dayah pula lah. Betul tu. Thank you sangat tau sebab sudi datang kat kampung Fatin. Selamat Aidilfitri kepada saudara serta saudari. Setahun hanya sekali merayakan hari yang mulia ini.